Kalau renovate rumah, VO tu memang akan ada. Sebab kita tak akan tahu apa problem yang akan ada pada rumah tu. Assalamualaikum, saya Nadia dan saya menetap di Selangor. Saya ni merupakan seorang guru dan saya ibu kepada 3 orang anak. Sekarang saya duduk di rumah teres 2 tingkat dan ini juga merupakan rumah kedua kami. First sebab saya suka scroll through IG. Jadi bila tengok IG, ada banyak lah punya Reels, FYP semua keluar. Jadi bila tengok White Dot keluar. Jadi bila White Dot, saya tengok daripada review, saya tengok daripada work dan saya tengok daripada yang telah dipromotkan dalam Instagram tu. Jadi saya cuba hubungi lah. Jadi nampak daripada respon tu pantas. Jadi saya pun teruslah buat yang first appointment dengan White Dot. First sebab saya nampak macam dia ada quality control. Sebab macam kebanyakan kita ada dengar kes yang hire kontraktor, tiba-tiba kontraktor lesap, dah dapat payment, lesap ataupun dah dapat kerja tak siap dan tak tepati KPI. Jadi saya nak elakkan daripada benda tu jadi. Jadi saya nampak design-design ni macam simple, relatable dan yang penting sekali mudah. Dia tanya apa yang kita nak, tanya keperluan kita. Jadi saya pun saya punya requirement, saya lebih utamakan kepada first waterproofing untuk toilet. Sebagai tahu kalau rumah subsale, toilet waterproofing tu penting. Sebab kalau rumah yang dah lebih 10 tahun, biasalah toilet leaking apa semua. Jadi itu prioriti saya untuk toilet. Dan yang kedua, saya nak kawasan dapur yang kemas. Sebab saya ni memang masak untuk keluarga. Senang kata makan bekal anak semua saya sediakan. Jadi dapur tu benda yang penting untuk saya. Jadi yang kedua ialah laundry room. Sebab kita kat Malaysia, kita ni kalau misalnya satu hari kejap panas terik, dah lepas tu basah hujan. Jadi saya nak laundry room yang macam at least dia ada dapat cahaya matahari. Walaupun kalau hujan pun waktu dia panas dia sempatlah kering. Dan ventilation kat kawasan laundry room tu penting jugalah. Jadi itu 3 requirement utama lah yang saya minta. Dan saya tengok pun design yang dicadangkan pun memang tepatilah. Sebab ada benda saya tak terfikir. Sebab macam kalau kawasan asal dapur ni memang kecil. Cuma lepas tu dicadangkan untuk nak extend kawasan dapur. Sebab saya bayangkan extend dapur tu tak macam tu. Lepas tu tengok macam okay, possible. Dan lepas tu dia pun bagi dia 3D design. Dan bila saya minta yang skylight tu memang exactly apa yang saya nak, saya dapat. Cuma yang bonus tu saya rasa yang macam yang folding doors tu memang saya tak expect tu ada. So macam wow. Sebab saya minta macam ada kawasan yang segregate antara living area dengan kitchen area. And then bila kita masak tu kadang-kadang berasap apa kan, even dah ada cooker food pun kadang-kadang asap tu lepas juga, mesti ada. Dan bila ada door tu, saya tak perlu nak mop kawasan living room setiap hari. Macam kalau dulu bila asap tu keluar dia very greasy, bila walk floor tu very greasy, kita kena mop. And then kita tak sempat nak mop hari-hari. Kalau macam dapur, and then macam yang saya minta lagi, mudah nak dibersihkan. Sebab asalnya rumah ni ada wainscoting, fluted walls, which is pada saya benda tu lebih senang nak perangkap habuk. Dan kita ni sentiasa bergerak kan. Jadi kita fikir kita nak kemas hari-hari. Jadi macam kalau setengah hari pun kejap je, sapu sikit dah siap. Asalnya yang all the fluted walls tu semua saya minta pihak White Dot cadangkan lah, macam clear out lah. Macam yang even yang dulu pun atas ni pun actually bahagian lampu tu dia terbuka. Jadi waktu tu habuk. Sebab saya ni ada masalah dengan dust mites lah. So macam kalau dust mite, biasalah kalau macam ada habuk macam kat rumah ni okey lah. Okey, kerisauan saya yang pertama bila kita dah bayar tapi pihak yang nak deliver tu dia lari. Itu yang dah biasa kita dengar. Kita dah bayar upfront walaupun dia kata dia akan minta berperingkat. Mungkin yang first peringkat okey, dia deliver. Third, fourth, lepas tu dah nak last tu sikit, yang banyak tu hilang, lesap. Yang kedua tu bila quality tak jaga. Kalau misalnya paling senang kalau misalnya buat toilet lah. Kalau buat toilet kita minta full dengan waterproofing tapi ada lagi leaking. Ataupun ada water puddle dekat dalam toilet yang tak masuk kat dalam kawasan outlet. Dan yang last sekali bila kita punya cita rasa tak sama, kita minta lain, kita dapat lain. Sedangkan yang dipersetujui sebelum tu A, tapi kita dapat B tapi tak diberitahu pun B. Bila dah siap
kenapa jadi macam ni? Tu yang 3 benda lah yang saya rasa most homeowners ada takut nak engage. One thing, sebab kita ada group WhatsApp. So dalam group WhatsApp tu kita ada all the people yang bekerja dalam projek tu. Jadi apa-apa yang dia orang perlukan, dia akan update dalam group tu. Perlu dokumen ke, ataupun dia ada nak tukar design ke, ataupun ada suddenly ada VO. Jadi yang penting, tu pun satu juga. Kalau ada VO, kadang-kadang macam orang kata, yelah yang ini yang terjadi adalah pada jiran saya. Macam tiba-tiba dia agree nak buat macam ni, tiba-tiba ni kita kena tambah lagi. Lepas tu dia main buat aja, ni kena bayar. Tu pun satu concern jugalah. Dia buat VO tanpa persetujuan homeowner. Sebab kita tahu memang kalau renovate rumah, VO tu memang akan ada. Sebab kita tak akan tahu apa problem yang akan ada pada rumah tu. Sebab bila kita masuk, kita nampak yang sini je. Kadang-kadang tiba-tiba ada piping problem, ataupun bila dia nak buat design tu ada beam ke, so macam tak boleh nak, benda tu memang tak boleh nak tukar. So macam, dan kadang-kadang katalah ada yang bahagian yang rosak kena tukar, yang tu pun sebab courtesy White Dot bagi tahu kita yang ni kena tukar, lepas tu dia bagi cadangan. Lepas tu dia bagi cadangan tu ikut pada bajet kita. Macam dia tak kata terus bajet terus gah. Saya cakap yang bajet yang apa, kalau design yang lain alternatif ada tak? Jadi dia sentiasa bagi alternatif. Kita tak terasa trap, kita tak terasa terpaksa untuk nak ikut design tu kan. Sebab macam kita faham sebagai designer dia ada concern dia, dan kita sebagai homeowner pun kita ada concern kita, sebab kita pada budget restraint semua kan. Jadi apa yang dia cadangkan tu, kita minta cadangan yang lain lah. Kalau misalnya kita tak dapat nak ikut cadangan dia tu, kita minta dia option lain. Jadi tu pada saya tu sangat okey lah, kita rasa selesa. Jadi apa yang VO yang dah buat kat rumah ni dengan persetujuan dengan semua orang, dan kita pun taklah macam terperanjat kenapa bil saya lebih. Cakap rumah ni, sebab rumah ni memang bila kita pergi subsale, benda semua dah ada. Macam first the flooring semua dah ada. Macam ada yang bahagian yang depan toilet tu ada flooring yang memang dia dah reput. Jadi instead of tukar the whole floor for the whole level, which is memang kita orang punya budget memang dah tight, so suggest untuk buat bahagian tu saja, which is lagi budget friendly lah. Lagi satu yang VO yang ada tu macam katalah DB. Sebab macam sebelum ni yalah, DB tu sebab kami ada guna aircon. Jadi bila aircon tu faham lah power banyak, dan in the future pun lagi banyak electrical things yang kita guna. So at least this one dapat tampung, sebab kami sekarang kami guna 5 aircon. Jadi bila 5 aircon memang DB tu memang dia suggest untuk tukar. Jadi kami tukar. Yang kat toilet pun macam bila kami beli sinki, so bila pasang sinki pintu tak boleh buka, kami tukar dengan pintu bifold. Tu pun atas agreement jugalah. Jadi kami macam semua tahu, semua tukar tu semua okey, ada sebab dan kami setuju dengan sum tu. Tu yang kami selesa. Tahulah bila renovate ni kita budget untuk certain sum yang itu je. Tapi kita memang ada lebih untuk VO ni lah. Tapi macam ada homeowner dia tak fikir yang that tu, sebab memang sebelum ni saya pernah kerja dalam construction. Jadi bila saya kerja dalam construction, saya tahu VO tu semua memang ada, mesti ada. Walaupun kita kata kita tak nak buat pun, tapi benda tu yang kritikal. Okey, bila masuk tu waktu serah kunci lepas dah siap tu memang bawa anak-anak tu macam wow. Lepas tu ada anak pun cakap macam duduk homestay. Tu perasaan dia, sebab macam yelah before ni kami selalu sewa homestay, dan yelah that kind of modern feeling berbanding dengan rumah kami dulu. Rumah tu daripada dulu pun bukan yang that modern feeling lah kan, rumah yang biasa kan. Bila masuk je macam duduk kat homestay. Jadi itulah cakap, bila masuk kat homestay, jadi dia pun lagi rajin lah sebenarnya, lagi rajin nak biarkan rumah ni bersih. Jadi semua rajin nak kemar rumah. Tapi sebenarnya bila design macam ni, nak suruh anak kemar rumah pun senang. Jalurkan dengan vacuum, siap dah. Bandingkan dengan kalau macam dulu barang banyak kemas. Jadi dia dah dapat ada bilik sendiri, jadi dia pun rasa bertanggungjawab lah. Tu memang cakap dia lah, dia dapat bilik kena lah bersihkan. Dia pun gembira lah ada own private space kan. Seronok lah bila new environment, dia nak make sure pun tempat tu bersih. Tanggungjawab lah. Dia nak jadi macam homestay, dia kena lah buat tanggungjawab macam homestay juga kan. Kena lah bersih juga. Dan sebab saya dapat sediakan satu ruang untuk keluarga, means like keluarga boleh sama-sama turut serta instead of kita seorang je yang jaga kebersihan. Jadi semua participate, and then semua pun rasa seronok untuk nak participate sekali, untuk nak make sure rumah ni jadi a home instead of jadi truly a home. Macam kalau tanya dia orang pun macam tanya rumah lama macam okay. Dia tak adalah, walaupun yelah rumah lama tu daripada awal dulu memang dia lahir kat situ lah, tapi macam bila kat rumah baru macam new feeling, dia pun seronok. Yang saya rasa the best accomplishment making a house
a home. Sebab a house sometimes people come back, go to sleep and then that's all. Kalau a home, they come home, they feel comfortable, they can work in it. So it's a home. Kalau related dengan ID, saya suggest buat homework dan tengok review orang macam mana. Dan kalau ada tengok macam, yelah kalau saya tengok White Dot, saya tengok macam before ni ada yang buat kerja dengan Rizal dengan Mariam tu kan, yang dia punya rumah tu bilik untuk anak dia kan. And then ada, saya rasa yelah bila kita even kita scroll pun actually kita buat homework. Sebab bila online dia tak ada benda yang orang tak tahu. Macam kalau orang tak puas dengan orang tu mesti ada banyak bad review. Tu yang saya buat macam homework saya tu, saya kata taklah nak kata macam ekstensif sangat. Kalau macam dulu punya homework, dia siap pergi situ, dia siap jumpa tempat tu kan. Macam sekarang ni everything is in your hand. Phone ada, cari. Review sentiasa ada, orang pun sentiasa ada. Kalau bad review memang kita akan jumpa. Kalau good review pun kita akan jumpa. So berhati-hati dengan, jangan fikir nak murah sahaja, sebab kadang-kadang it comes with a price. Bila kita fikir cost, kita kena fikir material. Macam sebelumnya ada kes yang rumah yang roboh tu kan, yang dia buat extension dengan maybe tak cukup fortification rumah tu. So kita takut that kind of thing happen. Kita tak nak benda tu terjadi, sebab kita memang kadang kita memang nak cut cost and everything. Kita nak jimat duit kan. Duit tu bukannya senang kita nak cari. Jadi bila kita buat homework, kita tahu duit kita tu setimpal dengan apa yang kita belanjakan. Tapi janganlah bajet macam ni, nak rumah agah macam ni. Kena ikut pada harga market lah. Itu pun tak logik juga kadang-kadang. Kita nak minta macam gah style mansion, tapi kita punya budget tu tak boleh nak macam tu. Macam within logical punya budget. Terima kasih White Dot for giving us a home. 3 perkataan untuk nak describe White Dot. Yang pertama, reliable. Yang kedua, attentive. Dan yang ketiga, trustworthy.